Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang bersama Mr. Viral. Okey, aku ada satu isu yang diperkatakan oleh masyarakat Malaysia maupun masyarakat Indonesia. Isu yang sangat membuat sensitif kepada rakyat Malaysia, terutama rakyat Malaysia yang beragama Islam, yang berkaitan dengan isu barangan Indonesia yang disahkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sebagai barangan ataupun makanan yang tidak halal, yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang berada di Indonesia, yang dicop halal oleh kerajaan Indonesia. Mengapa perkara macam ini berlaku? Kenapa perkara-perkara macam ini boleh berlaku? Sedangkan cop halal yang diguna pakai dalam Malaysia maupun luar negara, yang dikelolai oleh kerajaan Malaysia sendiri, amat-amat ketat, amat-amat terperinci dengan segala keperluan ataupun segala barang keperluan makanan yang berasaskan makanan yang nak dilabelkan halal oleh Majlis Agama Islam sangat-sangat ketat berbanding di Indonesia. Sekarang isunya kerajaan Malaysia, terutama JAKIM, telah dinyah 9 ataupun 11 barangan ataupun produk makanan Indonesia tidak dibenarkan masuk ke dalam Malaysia. Sebab di dalam setiap makanan-makanan yang disahkan JAKIM tidak boleh masuk ke Malaysia, ada sentimen-sentimen ataupun lebih senang, lebih mudah diperkatakan, ada minyak babi ataupun paling banyak masuk kat dalam tu adalah minyak babi lah, senang cerita kan, yang tidak halal. Soalannya, kenapa Indonesia buat satu perkara tidak mengikut prosedur ataupun Majlis Agama Islam Indonesia lalai dalam bab halal ini? Sampaikan dah beratus-ratus ribu makanan yang ada dalam Malaysia ni, produk daripada Indonesia. Orang Malaysia Islam makan benda tu. Adakah produk-produk yang daripada Indonesia ni yang buatnya non-Muslim? Kalau orang Islam Indonesia yang buat produk makanan itu, macam mana pula status logo halal yang diminta, syarikat yang minta dengan agama Islam Indonesia, dengan tidak ada apa-apa checking ataupun check syarikat tu sama ada makanan tu halal, ada letak minyak babi ke, ataupun Jabatan Agama Islam Indonesia korup. Itu pertanyaan rakyat Malaysia sekarang. Sama ada Jabatan Agama Islam Indonesia makan rasuah, meluluskan syarikat-syarikat pengeluaran makanan yang ada barangan tidak halal diluluskan dan dicop halal, ataupun pengusaha-pengusaha Indonesia makanan yang bukan Islam membuat
untuk makanan dan didapatkan cop halal secara penipuan, ataupun syarikat nama orang Melayu ataupun warga Indonesia yang beragama Islam tetapi diolah ataupun diambil alih oleh orang yang bukan Islam membuat makanan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang aku sebagai rakyat Malaysia tidak akan memaafkan pada syarikat-syarikat yang dikeluarkan menggunakan sijil halal palsu oleh kerajaan Indonesia. Dah berapa banyak dah rakyat Malaysia makan makanan yang tidak halal daripada Indonesia. 80% rakyat Indonesia beragama Islam. Okey. 80% lebih daripada rakyat Indonesia tu beragama Islam. Tapi adakah 80% rakyat Indonesia yang beragama Islam betul-betul mengamalkan agama Islam, mengamalkan halalan thayyiban pada makanan-makanan mereka? Itu persoalan-persoalan yang banyak kita petikaikan, perkatakan. Sampailah JAKIM buat analisis pada makanan-makanan yang ada cop halal daripada Indonesia ini, dan sementara itu dapat dikenal pasti ada babi di dalam makanan. Unsur-unsur yang tidak halal di dalam pack makanan yang diimport daripada Indonesia. Kita sebagai rakyat Malaysia menentang habis-habisan makanan-makanan yang ada daripada Indonesia. Kalau pun dekat Malaysia ni, syarikat tu bukan syarikat daripada orang yang beragama Islam, tapi syarikat yang bukan beragama Islam tu mendapatkan sijil halal, tidak sama macam mana rakyat Indonesia minta sijil halal dengan majlis agama mereka. Malaysia amat-amat ketat, terlalu ketat. Walaupun bukan syarikat besar, syarikat kecil je, dia nak dapatkan sijil halal tu amat-amat sulit dan amat-amat susah. Banyak prosedur-prosedur yang harus dia lalui untuk mendapatkan sijil halal. Sebab itu sijil halal Malaysia amat-amat dikagumi di seluruh dunia. Nah, sekarang sijil halal Indonesia dipertikaikan oleh seluruh dunia, sama ada dia halal atau tidak. Dan terbukti JAKIM mengesahkan makanan, produk makanan daripada Indonesia yang ada cop halal tidak halal dimakan oleh warga ataupun umat manusia beragama Islam. Adakah anda semua warga Indonesia makan benda-benda yang tidak halal walaupun orang itu beragama Islam? Fikir-fikirkanlah. Negara korupsi. Sebab itulah banyak benda yang boleh dibeli dengan uang. Syarikat-syarikat besar nak dapatkan sijil halal daripada Indonesia, bayar duit pada Jabatan Agama, dah lulus dapat sijil halal. Itulah perkara yang berlaku. Sampaikan terjebak orang Malaysia pun makan makanan yang tidak halal yang disediakan oleh rakyat Indonesia yang kata orang apa, nak duit tapi tidak memikirkan maslahat agama Islam di seluruh dunia. Inilah punca-punca orang yang derhaka kepada Allah. Syarikat-syarikat yang derhaka kepada Allah dan seluruh umat yang memakan makanan yang tidak halal itu. Tolonglah hentikan. Kalau nak kaya sekalipun, janganlah cara menipu. Okey, rakyat Indonesia tolong prihatin dengan
masyarakat lain, prihatin dengan bangsa yang ada di seluruh dunia ni yang beragama Islam. Prihatin. Kalau anda rakyat Indonesia sendiri yang nak makan benda tu, silakan. Dipersilakan rakyat anda sendiri. Tapi janganlah bawa ke Malaysia, bawa ke mana-mana kawasan yang beragama Islam makan makanan anda yang mengunsur babi di dalamnya. Okey, itu saja daripada Mr. Viral. Siapa yang suka dengan video isu-isu yang terbaru, terkini yang berkaitan dengan Malaysia dan Indonesia, perlu like, komen, share dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi diri anda daripada makan makanan yang tidak halal yang mengunsurkan babi. Okey, bye.